Satu sarang sindiket matcha telah pun dikesan di kawasan Selangor. Oi, polis, berhenti! Sindiket ini berjaya ditumpas oleh pihak berkuasa pada hari ini. Macam mana boleh mulakan kegiatan ini? Sebab kan sekarang matcha tengah demand. Kalau saya jual pakai darah saya ni, untung sekarang ni. Kenapa boleh terjebak sekali dengan kegiatan ni? Aras janji aku 10 macam. Tapi dah sebulan dia tak bayar. Dia hutang aku 300 botol matcha. Weh, bang, you tahu tak mana nak beli matcha yang viral tu? Weh, Haras! Oh, Haras! Kau kena tangkap ke? Jangan lari! Polis, oi! Kenapa beli dari sindiket matcha Haras? Orang lain punya nipis, Haras punya pekat. Kau tak percaya? Tanya husband kau. Okey, 1, 2, 3. Hei, mana Haras ni?